Cerita panas itu saja. Belum lagi cerita nak lemah dalam peluh, belum lagi cerita nak tunggu masa nak kena hisab, belum lagi cerita dia nak kena pergi tunggu beratok tepi titian siratal mustaqim, belum lagi cerita dahsyatnya titi yang Allah sediakan itu dengan cakok-cakok besi yang setiap langkah manusia langkah dia cakok jatuh bergedebak isi dalam neraka dan sebagainya. Belum cerita tu lagi. Cerita bangkit pada mahsyar tu cukup dah untuk menakutkan manusia yang beriman. Begitu. Maka Allah sebut dalam ayat ni, dia kata, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai manusia, kalau hampa masih duk ragu-ragu lagi tentang soal kebangkitan di padang mahsyar esok, kata dia, fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah. Cuba hampa fikir Zat, cuba hampa fikir Zat, aku jadikan manusia mula-mula dulu daripada tanah. Adam alaihi salam tu aku buat daripada tanah. Daripada sekepai tanah aku boleh buat bagi jadi Adam alaihi salam dengan serba kesempurnaan yang ada pada Adam. Tanah sekepai aja Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan Nabi Adam alaihi salam satu orang makhluk yang mempunyai cukup segala perkakas pada badan dia dan mempunyai akal yang bergeligah. Daripada segumpai tanah Allah boleh buat makhluk yang istimewa. Summa min nutfah, selepas daripada Adam, anak cucu Adam, aku jadikan daripada nutfah, daripada setitik air mani. Sehinggalah jadi manusia bermilion-milion pada hari ini. Kan? Manusia yang ada hari ini berbilion-bilion ramai dia. Allah buat yang asal kejadian mereka ini daripada nutfah, daripada setitik air mani. Summa min alaqah, daripada air mani itu bertukar menjadi darah. Summa min mudrah, kemudian aku tukar daripada darah itu jadi seketul daging. Mai peringkat daging dalam kandungan perempuan ini mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada yang aku jadikan dia rupa manusia dan ada yang aku tak jadi rupa manusia. Tiba-tiba keguguran keluar begitu saja. Tuhan kata dah benar ni. Ada yang aku izinkan daripada mani jadi darah, darah jadi daging, daging tu tak ada nak jadi rupa manusia. Terkeluar keguguran perempuan yang mengandung ni. Dan ada yang aku izinkan dia terus carry kandungan dia sampailah membentuk rupa manusia yang sempurna, cukup hari maka dilahirkan dia. Nak lahir tu pun macam-macam keajaiban tu ada. Nak lahir tu macam-macam keajaiban tu ada. Allah Subhanahu wa taala kata itu tanda-tanda kekuasaan dia dan dia nak memperjelaskan semua benda ni kepada manusia. Mai kepada ayat yang ke hujung ni dia kata apa? Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr. Di kalangan manusia hak aku bagi hidup ni, beranak keluar daripada kandungan mak, keluar mai jadi budak, kemudian jadi orang muda, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua. Di kalangan mereka ni, may yutawaffa, ada yang aku bagi mati. Tak tentu masa. Tak tentu masa. Kawan seorang baru ni duk kerja JPJ Seberang Jaya. 29 umur meninggal dunia. Sampai jadi suspek. Sampai jadi timbul satu syak wasangka mati pasal apa. Umur 29 boleh mati. Tidak ada rekod perubatan. Kok kata dia ni ada masalah apakah apa semua. Tak ada, 29 mati. Nak buat postmortem juga dekat mayat ni. Pasal apa? Takut kemudian esok bangkit perkara-perkara tak elok. Bila buat postmortem dan sebagainya, didapati hasil postmortem itu didapati dia kena heart attack, kena serangan sakit jantung. 29 umur. Allah Subhanahu wa taala kata wa minkum man yutawaffa, di kalangan hak hidup ramai-ramai ni ada hak aku bagi mati. Tak ada nak puas hidup aku bagi mati. Ada. Mati pula macam-macam cara. Hari Sabtu lepas di Bukit Jambui Pulau Pinang, 2 mayat reput dijumpai. Tu mati cara tu pun ada. Hari Ahad pula, 1 mayat tanpa kepala dijumpai di Sarawak. Mati cara tu pun ada. Sampai ke hari ni, pasukan polis hutan Gerak Am ni naik pergi cari kat dalam semak berhampiran dengan badan yang tak ada kepala ni dijumpai. Pergi cari dalam semak sampai hari ni tak jumpa kepala tu. Mana pergi pun tak ada. Oi. Mati pun Allah tentukan macam-macam cara. Ha?
Hari Sabtu Bukit Jambui, hari Ahad di Sarawak, hari Isnin pula dah. Jumpa lagi pula dah. Mayat didengkil pula dah. Selangor. Malaysia lah ni tuan-tuan, tiap-tiap hari mati pelik-pelik. Di Malaysia kita lah ni tiap-tiap hari mati pelik-pelik. Mati kena katam badan, mati kena potong kepala, mati kena dera, mati macam-macam. Macam-macam apa nak jadi masyarakat lah. Tuan baca surah abang hari ni. Baca? Ingat tak baca dah? Surah abang hari ni utusan ke apa ke? Keluar pembantu rumah Indonesia. Kena balun dengan ketul batu. Darah menyembuk di muka. Masuk ICU terus. Apa jenis manusia yang buat dia macam tu tu. Surat abang tu pun start Kuala Lumpur 14 ke 15 hari bulan tulis itu apa sudah jadi dengan masyarakat Malaysia. Dia pun tak hati nak tulis dah. Start tulis yang tu. Apa nak jadi dengan masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia nak jadi bubung. Tuan-tuan, kita bila bantah dengan Tuhan ni apa akibat dia? Cuba fikir lagu relax lah. Tak boleh relax pasal kita duk bagi suara deras lah. Kita nak cakap cara pelan. Apa kesudahan kita kalau kita bantah Tuhan ni? Cuba abang mai. Anak kalau derhaka kepada mak pak, derhaka sampai pergi jadi samsing, sampai masuk sekolah Henry Geni. Tuan-tuan tengok baru ni. Masuk sekolah Henry Geni, cabut lari daripada Henry Geni, lari mai Pulau Pinang, kena tangkap dengan polis di Pulau Pinang. Dia buat isyarat tangan dia tu, buat isyarat lucak. Punya kurang ajaknya budak ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak kurang ajak tu anak kita? Boleh bayang tak macam mana? Boleh pecah kepala kita ni fikir macam mana nak buat? Na'udzubillah min zalik. Tak maulah, minta Allah jauhlah anak-anak macam tu. Tak makan nasihat dah. Balon ni sampai berbalok belakang. Dia tak mau nak dengar cakap. Dia bantah, dia buat samsing, dia buat derhaka dia. Sampai akhirnya pak ni buat apa? Pak ni sampai kata ke anak, aku kalau ada senapang, aku tembak hang bagi mampus. Kalau sampai macam tu tuan-tuan, tu dia panggil derhaka kepada mak pak. Mak pak nak belah lagi lah rumah. Tak ada, dia tunjuk pintu rumah tu, dia kata get out. Kalau kita anak derhaka mak pak hambat keluar rumah. Tuan-tuan boleh bayang kita hamba Allah nak derhaka Allah. Kalau Allah kata hampir keluar daripada bumi aku ni, nak pergi ke mana? Tang mana pergi pun hak Tuhan punya. Nak pergi ke mana kita ni? Dah sedap kata kita ni hamba Allah kena turut apa yang Allah mahu, tak boleh nak turut juga lagu Allah punya mahu, bantah lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebahagian daripada manusia yang Allah buat ni, wa minkum may yutawaffa. Allah bagi mati macam-macam cara. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan sebahagian depa aku kembalikan depa kepada umur yang lanjut dan tua nyanyuk. Sambung ayat pada malam tu baru nak sambung. Tu baru nak sambung pasal cuti bulan 10. Cuti bulan 10, 11, 12, 1, 2, 4 bulan dia kena gezek balik. Tak balik. Baru nampak tajuk kita sambung tang mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Maka apabila kami turun atasnya air hujan ataupun air sungai ataupun mata air, nescaya bergerak-gerak bumi itu dengan tumbuh-tumbuhan dan tinggi ia, dan tumbuh daripadanya tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang elok-elok. Itu dia. Allah kata apa? Allah kata ayat yang aku buat turun ke hampa ni nikmat. Nikmat dia nak abang yang tu. Hujan sikit pakat tak main mengaji dah. Hujan yang Allah buat turun tu nikmat. Tak ada duk kira dah dengan hujan tu tang mengaji mai. Ni dah pokok hujan aja tak main dah. Tambah hujan tak main. Nuduk fikir ni nak tak kereta jauh nak berjalan mai basah lokueh. Basah yang hujan tu mujur. Kalau hang pergi terbakar dengan api neraka hidup lagu mana? Kan? Maka ayat yang Allah buat main ni main musim hujan pula lah ni jadi punca kuliah merosot lah ni. Jadi punca kuliah merosot lah. Semalam di Sungai Ramai tinggal jemput ni orang. Ya tu yang malam ni ulah balik tu. Tinggal jemput dia Sungai Ramai malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata dalam ayat ni, dia kata fa iza anzalna 'alaihal ma', maka apabila kami turunkan kepada kamu air apa? Air hujan, air sungai, air mata air, nescaya bergerak-geraklah segala tumbuh-tumbuhan dan tinggilah pokok-pokok itu. Bergerak tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan mengaji sains di sekolah lah ni. Dia buat kajian, ambil kacang hijau